Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Okey, hari ni saya nak memberitahulah sedikit berkenaan dengan umum mengetahui sekarang sedang berlangsung Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur yang sedang diadakan di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur ataupun WTC KL. Okey, saya juga ada menghantar wakil iaitu novel Awan Nama Kosmos. Okey, menariknya untuk Pesta Buku Antarabangsa kali ini ataupun PBA KL, buku Awan Nama Kosmos akan didatangkan sekali dengan beberapa free gift seperti dan buku dan keychain angkasawan dengan inilah kita punya solidariti kepada sahabat-sahabat kita di tanah Tebikai lah. Okey, selain daripada tu, di Reruai Stesen Buku juga mereka ada apa yang mereka panggil sebagai artis trading card, ATC, ataupun dalam bahasa Melayunya kad pertukaran artis. Okey, untuk Awan Nama Kosmos kita ada juga. Okey, ini adalah kad pertukaran artis untuk Awan Nama Kosmos. Okey, selain daripada pembeli yang boleh mendapatkan kad pertukaran ATC ni, sesama penulis juga boleh kita bertukar-tukar kad ATC. Tak kisah sebab kad ATC ni yang saya faham dia bukan setakat kad macam ni, dia boleh juga kad-kad ataupun arts yang dilukis sendiri, ataupun kad-kad yang atau apa-apa je cara yang anda gunakan untuk menghasilkan kad ATC anda masing-masing. Okey, inilah Awan Nama Kosmos, inilah boarding pass. Okey, belakang ni dia ada PBA KL 2025, ada siap nombor sekali. Kalau macam nak sign, bagi pembeli Awan Nama Kosmos pun boleh juga dapatkan sign di Reruai Stesen Buku, Reruai 7, Sengkang 14. Dan kad ATC ni pun kad ATC ni pun boleh dapatkan di Reruai Stesen Buku. Okey, dia ada macam kad Pokemon macam tu kan. Menarik kan? Ni korang boleh dapatkan di Reruai Stesen Buku. And then nak ingatkan sekali lagi yang kad ATC ni dia tak banyak. Saya hasilkan kurang daripada 30. So dia siapa yang cepat dia dapat, ataupun kurang daripada 20 lah, siapa cepat dia dapat lah untuk dapat kad ATC ni. Okay, datanglah ke Reruai Stesen Buku di Aras 4, Dewan Merdeka, Reruai bernombor